Bina dunia, YouTube Vinazik, inspirasi nyata. Setiap klik membuka jalan baru, harmoni hidup. Klik subscribe, ayo jalan bersama. Di YouTube nih peluang terbuka. Dah sampai. Tada. This one. Ni adalah oyster. Big oyster. Nak makan tak? First time nak makan. This one. Dia first time nak makan Okay. Kita rasa lah ni dia ada dibakar. This one yang mentah. Satu ni RM6. Satu ni RM6. Okay. So kita ada air kelapa. Kelapa juga. And then kita ada otak-otak. Otak-otak ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 5. 5 ni RM6. Okay lah. 5 kita ada 5 otak-otak ni RM6. Kemudian ada air kelapa. Tunggu lagi satu. Apa lagi? Kerang. Kerang tak sampai lagi. Okay, ni orang yang tak sabar sangat nak makan ni. So, this is oyster yang kata viral dekat sini lah, dekat Ainul Kerang Bakar di sini. Cuba tunjuk ke sana. Tunjuk my hand all the way to there. And then this kedai, this kelapa tu kita ada di belakang sana. Boleh pusing di belakang sana, kedai kelapa di sana. Di sini ada macam-macam kedai. Ada mangsa sop kambing, sate umi, macam-macam lah. Boleh datang di sini. Di section 233. Nanti kita tunjuk dia punya alamat tu kat mana, right? Dia operasi bermula petang sampai ke malam 12. Nak bagi air. Ha? Nak bagi air. Terima kasih. Ini dengan bunyi. Ini daripada Lagi botol cafe. bagi free je. Thank you very much. Rezeki. Terima kasih. Tadi Box Cafe dia belanja kita. Tengok this one. Tengok. Kat sini dia ada banyak kedai yang sangat-sangat pemurah. Sangat-sangat pemurah di sini. I tak tahu cakap macam mana. Pun ada orang bagi. I tengok maybe ada someone. So thank you. Dia orang sangat baik hati kat sini. Dia rasa soda. Dia macam minuman berbuah. So kita test this one. Untuk. Okay. Creamy and lepas tu dia punya aiskrim vanilla tu menambahkan lagi dia punya rasa lemak-lemak manis. Lemak-lemak manis tu dia menambahkan lagi dia punya kelemakannya tu. So boleh dapatkannya di Lady Box Cafe. Yang ni kita tak test lagi. Kita tengah tunggu kerang pula. Kerang kita tak makan lagi. So this one nak test tak? Nak test yang this one. Ni lah first time saya try oyster secara mentah ni. Ni ada ais. Kita tak perlukan ais ni dah kot. I think lah. Kita ada sudu ke sudu. Kita try makan this one. Okay, kita dah hancurkan dia. Texture dia ni liat-liat juga. Kita try. Kita masukkan sekali dengan dia punya lemon. Lemon dekat atas dia ni. Kan? Taruh lemon dekat atas dia ni. Sebiji kot. Sebiji lah. Satu pasan dia kita letak kat dia. Masukkan sambal sikit. Okay. Then kita cak.
Senang hancur. Senang benda yang bagi saya dia tak rasa terlalu hanyir. Dia tak rasa hanyir. Hanyir tu tak ada. Maybe sebab dia fresh. Dia rasa tak ada rasa hanyir. Dia kalau nak gigi tu dia senang hancur. Yang jenis raw punya ni tak dimasak. Yang this one yang dah dimasak. Dia panggang. So kita rasa dia punya texture dia macam mana. Dia dah letak sekali dengan sos di dalam ni. Dah letak sos dalam ni. Kita tinggal nak perah limau sahaja. Satu ni, kita tengok besar macam ni. Satu ni RM6 sahaja. RM6 sahaja. Alright. So this one. Oops. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang this one, Yang masak macam mana? dia rasa lagi mudah nak kita makan tu. Hanyir pun memang saya cakap tadi memang tak ada rasa hanyir. Dia rasa-rasa seafood lah. Rasa-rasa macam lala, bukan lala, dia macam nak cakap ya. Dia something yang mudah untuk mudah untuk dimakan, mudah untuk dikunyah. Yelah. Yang pun 2-3 kali makan tadi. Sekali kunyah pun dah hancur lah. That's the best one, right? So boleh cuba, boleh dapatkan di sini. So I nak bagi you try pula. Right. So how? How about it? Dia lebih kurang macam kerang tu. Yang lebih kurang macam kerang. Bagi dia senang nak hancur. Gigit tu dia dah hancur. Dia terap. Dia punya sos dia tak pedas sangat kan? So dia pun sedap. Sos dia pun tak pedas sangat. Kita ada kerang bakar. And then this one tahu. Tahu apa? Tahu bakar. Tahu bakar ya? Tahu bakar ni diorang sangat pemurah hati, selalu bagi je. Datanglah di sini di section 233 tak salah saya. Section 223, sorry, section 223. Section 223 Petaling Jaya. Ada kerang bakar, ada tiram, ada tahu bakar, ada air, macam-macam air, macam-macam menu di sini. Boleh dapatkan jom datang di section 223. Okey. Ni dah rasa belum? Belum lagi. This one. Rasalah. Cepat. Ada sos colek dia this one? Ni lah. Ada 2. Ada 2? Oh, ya ke? You ada 1? Oh. Colek. Okey, memang sedap. Ni dia sup ke apa? Dia macam bakar. Dia bakar tapi dia keluar kuah. Dia lah serai-serai. Oh. Dia This one tak okey. This one tak okey, no good. Okay, this one okay. Oh, big one. We have a big one. Yang besar. Big one. Sedap makan. Big one is for me. Cepat. Ayo. Okay, tak apalah. Dah makan dah. Sorry dah. Dah makan dah tak ingat dah. Oh, sampai tak teringat you orang di depan Okay.
That one? Boleh tak? Can? Can or cannot? Boleh. Can Cicah lah yang sama. Okay. Dia masih lagi terasa dia punya Rasa dekat seafood. serai-serai dia. Rasa dia punya ke-seafoodan dia tu. This one kita ada char kway teow. Char kway teow kerang special. Boleh tengok tadi ada bakar-bakar kat sana tadi tu kan. Yang terbakar-bakar tu ada this one lah. Ni ada penggemar char kway teow. Kita ada dia punya Kuah dia rasa. char kway teow macam kita tengok dia apa dia macam basah sikit lah kan. Itu yang kita char kway teow. Kalau macam kalau kway teow yang apa nama yang saya pernah makan yang char kway teow dia tak dia kurang dia punya apa nama dia punya kuah ni kan, itu kurang menarik sikit. Tapi kalau this one yang macam basah-basah this one itu barulah kita panggil char kway teow dia. Okay. Okay. So dia punya kuah dia rasa dia punya dengan kuah dia saja. Kuah dia. Cukup rasa lah. Dia punya ada dia punya rasa kicap tu. Lemak-lemak masak. So kalau kita nak dapatkan makanan-makanan macam ni, jangan lupa datang ke Section 223. Okay, Petaling Jaya. Petaling Jaya. Okay, bye-bye. Bye. Mau langkah bersama bina dunia. YouTube Vinazik, inspirasi nyata. Setiap klik membuka jalan baru. Harmoni